Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azan Ishak dan saya Wan Hazimah melaporkan secara langsung dari Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Di sini sebuah lokasi di mana pertumpuan pelancong dan juga pusat perkembangan pelbagai budaya. Hari ini kami akan menjalankan satu kajian khas yang bertajuk persepsi masyarakat tempatan terhadap pendatang asing yang bertujuan untuk memahami pandangan dan juga pengalaman warga asing dan warga tempatan yang bekerja dan tinggal di sini. Dengan jumlah warga asing yang semakin meningkat saban tahun, pelbagai reaksi dan juga pandangan timbul daripada masyarakat setempat. Justru kami akan mengawal warga tempatan dan warga asing yang tinggal di sini bagi mendapatkan pandangan mereka. Ikuti kami dalam segmen ini untuk mendengar suara mereka dari Lengsa Rakyat untuk tatapan semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi bersama saya. Seperti mana yang Encik nampak sekeliling kita sekarang ini ramai pendatang asing ke. Jadi bagaimana ianya mempengaruhi kehidupan Encik sehari-hari? Mungkin untuk pendatang asing yang seperti Bangladesh beberapa yang datang mungkin memberi sedikit impak, tak adalah sedikit, memberi impak yang positif juga untuk kita sebab orang rajin bekerja, orang buat kerja-kerja yang kita tak buat pun dia rasa. Sepanjang Encik berada di Bukit Bintang hari ini, ada tak beberapa ataupun konflik ataupun apa-apa yang memberi kesan yang mendalam kepada diri Encik? Tak ada lagi lah. Dia baru sampai. Ya, Assalamualaikum Pakcik. Saya Wan Hazimah dari Universiti Mazraya. Jadi saya nak tanya Pakcik tentang pandangan Pakcik lah tentang kehadiran warga asing di kawasan Bukit Bintang ni. Apa pendapat Pakcik? Kalau sebagai pelancong tak ada masalah lah. Kalau diorang tu bekerja dekat sini tak ada mengikut secara undang-undang tu sudah salah lah. Bagi Pakcik sendiri, Pakcik rasa selesa tak dengan kehadiran warga asing yang semakin menumpuk dekat Malaysia ni? Bagi saya tak ada masalah. Pasal apa? Kalau tak ada warga asing, semua perniagaan kalau dekat sini semua tak ada berkembang. Bila dah tu dah ekonomi dah mungkin lama mungkin tu. Cik bersetuju lah dengan kehadiran diorang ni ada juga membantu dari segi ekonomi kita. Ya betul. Okey, pertama boleh Encik berikan dan kongsikan juga pandangan tentang kehadiran warga asing yang sangat ramai di kawasan Bukit Bintang ni. Macam dari pendapat saya lah, warga asing sebenarnya untuk kawasan Bukit Bintang ni saya rasa tak jadi masalah. Mungkin salah satu orang mungkin bercuti. Dari segi ekonomi lah, Encik lihat warga asing ni memberi kesan positif atau negatif sebenarnya dalam peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Kalau satu ada positif pun tak boleh juga, negatif pun tak boleh juga. Sebab kebanyakan kawasan KL ni kebanyakan warga asing juga ada bongka. Warga kita ni kurang. Encik rasa selesa tak dengan kehadiran warga asing yang semakin ramai dekat Malaysia ni? Kalau bagi saya tak selesa kat lah. Kurang selesa lah sebab terlampau ramai warga luar daripada warga kita. Demikianlah tadi beberapa pandangan dan juga suara yang telah kami kumpulkan daripada warga tempatan dan juga warga asing di sekitar Bukit Bintang. Ia jelas menunjukkan bahawa persepsi terhadap pendatang asing ini adalah satu perkara yang berbeza-beza. Yang pasti, isu ini memerlukan kefahaman, ketoleransian dan juga pengurusan yang bijaksana oleh semua pihak. Dengan itu, sekian saja saya Azan Ishak dan saya Wan Hazimah. Sekian saja daripada kami dari Lengsa Rakyat untuk harapan semua.